Ice pack ni serius tahan lama. Betul tak? Brand ni familiar kan? Kalau kita nak letak susu ataupun kita nak bekukan makanan untuk buat travel, this is the one yang I memang suka. Sebab ice pack ni tahan lama. Actually, brand Gabbag ni dia ada macam-macam lagi size. Yang ni I ambil 500ml. I beli ni dalam 4-5 pieces macam tu sebab senang nak sejukkan bersilih ganti kan. Nak sejukkan susu, nak sejukkan makanan ke kalau travel. Lepas tu, kalau anak kita ataupun kita sendiri jatuh ke, kita nak tuam ke, ais dia tahan lama. So, yang ni Mami memang perlukan sangat. Dah lah comel tau design dia. Lepas tu, ais dia memang tahan. Lagi-lagi Mami yang baru bersalin, tak tahu nak ambil yang mana. Korang try lah brand Gabbag ni. Try 2 dulu. Kalau best, komen. Lepas tu bagi tahu I. Best. Betul tak I cakap? Sebab yang ni, I dah teracun dengan cousin I. So, I nak racun korang juga. Sebab dia best and long lasting. Yang ni ada macam-macam lagi design yang lain. You boleh pilih. Nak kecil, nak besar. Okay? Boleh tengok kat bawah.